Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih hari sama juga, iaitu hari Selasa 26 Mei 2026 Masihi. Sekarang ni pukul 8 malam, tepat pada pukul 8 malam. Jadi seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Jadi tarikh Hijriah tu dah berubah daripada 9 Zulhijjah kepada 10 Zulhijjah. Jadi malam ni lepas isyak lagi, lepas isyak sekejap lagi akan mula bertakbir lah raya Aidil-Adha. Ya, 10 Zulhijjah kan ni. Okey. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Ada tadi sebab ada video dari report tu saya pukul berapa? Lepas main isyak baru saya pergi kedai Fikri, minum malam seperti biasa. Ada pergi maksud dulu makan nasi goreng tu. Lepas tu baru singgah kedai Fikri, minum malam seperti biasa. Lepas tu balik pada pukul berapa malam tengok balik dari pukul 12.30 dah lah. Tidur dari pukul 1 pagi, bangun pada pukul 6.40 pagi, bangun mandi terus main subuh, makan sarapan. Kemudian ada pukul 8.20 tu pergi ke kedai Fikri minum pagi seperti biasa. Lepas tu pukul 8.40 baru kita nak pergi pak kerja. Hari ni dia sambung melah dengan malah kat bawah bing tu pula. Sambung malah je nak ada malah sekali mari ada lah malah bing bawah tu. Lepas tu hari ni sambung pula sebik setengah hari ni tahu. Tapi bukan dia punya lama kan, dia punya payahnya sampai ke pukul 3.45 tak siap lagi. Saya pun dia dibenarkan balik dulu lah. Lepas tu balik rumah tu terus mandi semaya Zuhur pada pukul 4:06 semaya Zuhur. Lepas tu barang Shopee tu sapa pada pukul 3.40 lagi sapa rumah ni. Rumah ni lah. Lepas tu pukul 5 tu saya semaya asar dari pukul 4.50. Lepas tu pukul 5 tu saya terus bertolak pergi ke ni lah, kedai Fikri lah. Terus tolak pergi makanan saya untuk buat review video tu. Benda tu saya ambil barang kat depan tu, jalan besar tu, jalan utama kan, jalan raya besar tu. Ambil barang TikTok dulu. Lepas tu baru saya patah balik pergi ke rumah makanan saya. Saya dengar nak pergi jetis tak ni, tak jadi. Lepas tu kita pergi ke awal pesaka tu ialah beli barang kursi ke apa semua tu. Banyak juga barang saya beli, sempat beli kursi plastik tu dengan gambar tadi saya review tadi lah. Lepas tu duduk main musik pesaka tu, pasikah saya pula Jahanam. Lepas tu muncul lah mula pek ke depan tu, muncul dah tarik tu boleh. Lepas tu kandak ke atas benda tu. Lepas tu kebetulan ada orang duduk kat masjid tu kan, orang sekampung kat lah. Dia tawar dia nak jual basikal dia. Basikal dia pada saya. Dia beli harga 300 lebih. 300 lebih tu dia jual saya 200. Dia suruh ambil dulu. Lepas tu saya ambil dulu lah. Duit tak cukup lagi tadi. Saya ada dalam kat 200 gitu lah. Nak makan luar lagi. Lepas tu gaji hari ni 240. Hari kerja kami hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari ni. Lepas tu gaji tak ambil lagi dah. Mulai pagi esok lah. Pagi raya esok lah saya pergi ke rumah token saya tu. Aku tak ambil duit. Lepas tu nampak bayar tadi kau dia budak tu. Kau yang nak bagi tu. Sikap saya tu jangan ada sikap. Sampai ambil mungkin tak patut perangai lepas tu. Cengok sikap. Salah tarik wayar berit luar, tali berit luar tadi. Seru kau pula dah. Jangan lah. Allah.
nak cak repair saya. Oh, dia tak rebah. Masuk ke dalam lidi kan tahu. Tarik mana jadi. Itulah. Oh, mojo tak patah. Perangai. Patut tangga sini tu kita lagi Jepang di rumah dia tu ya tahu yang terberat dah masih ada mau ni. Ambil aku nak jual 200 ni masih aku. Nanti aku tak ada mikir panjang. Lagi dia pun suruh buat klik dulu. Lepas tu nak pergi bayar esok. Okay, lepas pada tu dalam keadaan waktu maghrib saya terus balik dah. Balik terus mandi semaya maghrib. Lepas tu sudah semaya maghrib tu relax sekejap. Pukul 8 saat ni terus mai sini pukul 7.58 ni terus mai ke sini. Lepas tu pukul 8 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.